Wahai Datuk Ahli Nujum marang Prabu Kepunden Parang Skeper, Tuan. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu nak mampu. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Kalimah, masuklah. Malam dah ni. Banyak nyamuk, kokak nyamuk tu korang baru tahu. Dapat malaria tapioka. Siapa susah?